Alhamdulillah, kita baru saja turun daripada kawasan kaki Gunung Benom tadi, berhampiran dengan Bukit Rela. Bukit Rela tu nama Bukit Rela, tapi semua orang Cina dapat lah. Bukit Rela tu berela Cina, yang di Cina dapat semualah. Bukit demi bukit tu. Dan juga kita dah maklum tadi di sana bahawa terdapat lebih kurang 300 kami tadi buat view tadi di Alhamdulillah. Kenapa pula bunyi viral tadi di kira 300 saja, 300 meter daripada pintu masuk ke hutan Simpan Benom. Dan kita difahamkan di Gunung Simpan Benom ni terdapat ada yang dah 8 km pergi, ada yang 16 km jauh ke dalam, dan makin dalam makin banyak bukit ditarah, makin ada rumah-rumah pekerja dan macam-macam warga asing, ada Nepal, ada Bangla, ada macam-macam lah. Dan macam-macam kegiatan di dalam sana yang saya rasa pihak immigration, pihak berkuasa patut dah lama buat kerja ni. Tapi nampak seperti mereka dibela. Mungkin mereka tak tahulah macam mana boleh dibela warga-warga asing di dalam. Dan kebun-kebun di sana terus diceroboh satu persatu. Mungkin tuanku turun semalam meninjau di Sungai Kelau. Sungai Kelau yang ditebang. Dan tuanku tak tengok di bahagian Sungai Calik ni, di Gunung Benom ni. Ni kawasan-kawasan termasuk dalam hampir 12,000 ekar, 4,400 hektar yang telah menang dalam mahkamah, masih belum diambil pun lagi. Yang tebang ni tak sampai 500 hektar pun. Yang ribu-ribu ekar lagi termasuk di Gunung Benom ni tak usik apa pun lagi ni, tak buat tindakan apa lagi. Bahkan laluan yang kita lalu tadi memang dimaklumkan oleh penduduk setempat, memang tak ada sebarang roadblock, tidak ada sebarang jaga. Jadi operasi mengangkut buah durian, berkebun, berjalan seperti biasa. Macam tak ada apa-apa. Jadi kita pun heran, mana dia unit penguatkuasa yang sepatutnya buat kerja. Kenapa pula immigration tak pergi rush tempat-tempat tu. Dan termasuk tadi, tengok poster tadi. Kita juga mendapati maklumat terdapat mengangkut pelacur-pelacur di dalam tu. Ada kegiatan perjudian, pelacuran, dadah. Dan tadi baru kita dapat jumpa di mana tadi? Di pintu masuk ke kaki gunung. Ni iklan daripada bahasa Cina. Bagaimana mereka ni mengangkut amoy-amoy yang cantik-cantik, mengadakan pesta seks dan pesta karaoke ke pesta apa, kita tak tahulah, ke atas tu. Nak menggambarkan bahawa ada kegiatan gelap di dalam sana. Persoalannya, kenapa tak dibuat kerja? Ini persoalan. Kalau sekiranya penguatkuasa yang ada biasa-biasa ni tak boleh buat kerja, kita mintalah tuanku, hantarlah, minta pada pasukan Angkatan Tentera Malaysia, hantarlah pasukan veteran tentera ke, pasukan tentera ke, buat camp dekat atas tu, buat kawalan ke bukit-bukit yang kawasan yang kita bimbang di atas tu ada kegiatan subversif, kegiatan yang kita tak tahu, kita tak tuduh, tetapi tempat ini adalah tapak concor, tapak kita tahu gerakan komunis yang satu ketika dulu berperang dengan pasukan negara, pasukan keselamatan negara. Dan ini adalah lorong-lorong mereka. Jadi mungkin juga di dalam sana ada lomba emas, di dalam sana ada perkara-perkara yang kita tak tahu. Tapi kalau tengok poster-poster yang kita ada ni jelas. Terdapat aktiviti-aktiviti mengimport amoy-amoy. Mungkin ada aktiviti karaoke ke pesta-pesta tertentu yang kita tak tahu di dalam sana. Jadi kita minta tuanku selain daripada tengok Lembah Kelau ni, hantarlah pasukan tentera buat camp ke, lihatlah, tinjaulah Sungai Calik ni. Ini dalam sampai ke Gunung Benom. Ini kawasan-kawasan yang diceroboh begitu banyak yang berada di atas bukit sana. Jadi sebab itu kadang-kadang kita buat kerja ni cuma sikit je, tapi nampak macam dah bagus sangat. Saya tak nak. Sebab benda ni daripada dulu lagi. Memang orang-orang yang megang tanggungjawab ni selalunya depan tuanku semuanya kata okey, bagus, siap, okey semua. Tapi hakikat bila turun ke bawah nampak live kegiatan-kegiatan yang melanggar undang-undang. Jelas. Dan mereka tak buat kerja pun. Mereka biarkan selama ni. Dan ini kita kena ambil tindakan lah. Janganlah dibiarkan. Jadi sebab itu skala penguatkuasa tu tak boleh hanya 150 orang saja dalam UPNP tu. Sikit sangat. Kawasan ni 26,000 yang diceroboh. Bukan sikit. Kita baru nak tumpu di Sungai Kelau. Dah, Sungai Calik tak ada siapa jaga. Ia akan berkeliaran. Dah jaga Sungai Calik, Sungai Ruan tak ada siapa jaga. Dah jaga Sungai Ruan, Gunung Benom tak ada siapa nak jaga. Jadi kawasan luas.
Jadi sudah tentu pasukan mesti digabung dengan veteran. Pasukan keselamatan, veteran tentera ke, ataupun pasukan tentera Malaysia ke, ataupun di kalangan NGO-NGO dan komuniti masyarakat. Kita bergabung sebagai satu pasukan. Kami gempur KL dulu bersama Kementerian Wilayah di BKL 28 agensi enforcement kerajaan dengan 18 NGO nak gempur KL tu. Hampir 4 tahun, 5 tahun. Lebih 40 siri, 50 siri kita gempur. Kita bergabung ramai. Macam tu juga nak gempur tempat besar macam ni. Ini baru cerita di Raut. Belum lagi daerah-daerah lain. Mana ada kekuatan kerajaan negeri nak pergi ambush. Dah menang 2 kali mahkamah pun seorang pun tak boleh didakwa lagi. Macam mana? Dah 40 tahun, 4 dekad dah menteri darah ni. Bagai-bagai perkhianat ada seorang pun tak dapat cukup lagi. File pun hilang. Macam mana kita nak harap? Jadi tuan-tuan, kita mintalah sama-sama menjadi mata dan telinga tuanku. Dan benda ni kita bimbang tuanku ni kena game je. Dia orang keliling-keliling dia. Kita tak nak benda tu terjadi. Kesian ke tuanku ya. Jadi sebab itu kita sebagai rakyat yang cinta kepada raja dan cinta kepada negara dan sifat kita sebagai orang Islam, hubbul watan minal iman, cinta pada tanah air itu sebagai daripada iman, dan kita ada darah-darah pahlawan yang nak sanggup berjuang mempertahankan agama bangsa dan raja dan tanah air. Jadi kita mintalah sama-sama kita bekerjasama untuk membantu Duli Tuanku. Kerana Duli Tuanku sekarang ni cuba membawa satu perubahan besar. Kita beruntung di Pahang ni kerana punya tuanku yang begitu berhemah, begitu berstrategi, begitu bertindak dengan sungguh kemas. Bukan hanya terjah tak tahu pasal. Menyelidik dulu, menyiasat dulu, kemudian barulah dia dedahkan, tegur dan satu persatu. Dan ini kita payah dah nak cari tuanku macam ni. Sebab itu negeri-negeri lain kalau tak dapat sikap macam tuanku ni, susahlah nak buat perubahan pada masalah percubaan tanah di negeri lain-lain. Jadi sebab itu kita nak tuanku kita dah bagus. Lepas tu kerajaan negeri pun dah mula dah nak bertegas. Sesi ni lah, sesi Tok Wan ni, sesi dulu. Macam-macam hal lah. Inilah. Kalau tak ada kelemahan sesi dulu, tak adalah kita menanggung orang lain, orang dulu yang berak orang kata, orang sekarang kena cuci najis. Itu yang kata kita ni terpaksa memikul satu benda tak patut dipikul. Jadi kerana busuk orang dulu, maka terpaliklah kepada orang yang sekarang ini. Jadi sebab itu kita bukan nak burukkan mana-mana kerajaan dan sebagainya, tetapi kita kena akui. Kerana nilai statistik rosak susu sebelanga. Jadi kalau busuk seekor tikus, bukannya hanya busuk di situ, tapi satu rumah akan busuk kalau ada bangkai. Jadi sebab itulah busuknya masalah rasuah, penyalahgunaan kuasa, pengkhianat yang kauti dengan toki-toki dan penceroboh ini, maka busuklah kegagalan agensi-agensi menjaga amanah tuanku, menjaga tanah air ini, sehingga kan puluhan ribu, ratusan ribu ekar tanah-tanah yang diceroboh. Ini menunjukkan adalah busuk. Busuk seperti bangkai gajah. Bukan lagi gantian tikus atau bangkai nyamuk. Maka ia tak boleh ditutup lagi. Jadi sebab itu, tuanku suruh noktahkan. Maknanya tamatkan. Jadi kalau nak tamat macam mana? Kalau nak tamat belum habis operasi, buat operasi sikit pun dah nak kau tim dah. Jadi sebab itu kita minta penguatkuasa yang dilantik buat kerja, jangan banyak cakap. Biar tuanku dan pihak-pihak atasan saja yang berbincang tentang benda-benda dasar. Ini kerja baru sikit. Tak sampai 500 hektar pun lagi daripada 26,000 hektar. Dah sibuk pula dah cerita pemutihan, nak offer pula kepada bangsa penceroboh ni supaya masuk dalam program pemulihan lah apalah. Tak payahlah. Dengan peribumi Melayu mana ada kauti-kauti macam tu. Kau bagi saman dakwa je. Tapi kenapa untuk bangsa puak ni kau bagi muka sangat? Jadi itu yang kadang-kadang menyebabkan orang Melayu rasa tersisih dan marah. Jadi sebab itu kita kena berlaku adil. Jadi kita harap tuanku dapat lihat kembali, bukan hanya di Sungai Calit, tapi juga di Gunung Benong yang kita dapat lihat. InsyaAllah kita akan usahakan mudah-mudahan hajat kita untuk mengadakan solat hajat perdana, untuk munajat perdana, untuk memohon pada Allah agar Allah beri bantuan usaha tuanku dan juga kerajaan Pahang membebaskan tanah air ini dikabulkan oleh Allah, diberi kemenangan dan kejayaan insya-Allah. Terima kasih maklumat daripada Sungai Calit. Takbir! Takbir! Takbir!